Puasa tak sah kalau niat puasa sebulan. Betul ke? Jom tengok video ni sampai habis. Dalam mazhab Syafi'i, kita wajib berniat setiap hari di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab ibadah puasa itu adalah ibadah yang berbeza setiap hari. Cuma dalam mazhab Maliki, kita boleh niat 1 bulan terus. Dan kita boleh bertaklid kepada mazhab Maliki untuk niat 1 bulan terus. Dan dia pun sunat di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kita juga mesti niat setiap hari di dalam bulan Ramadan walaupun kita dah niat 1 bulan. Niat 1 bulan ini sebagai backup sahaja. Takut-takutlah kita ada terlupa niat pada hari-hari di dalam bulan Ramadan, kita ada niat backup 1 bulan mengikut mazhab Maliki. Macam mana nak niat 1 bulan ni? Niat 1 bulan ni kita boleh buat pada hari pertama Ramadan. Cara niatnya adalah nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dan niat puasa setiap hari pula macam mana? Ni wajib niat tiap-tiap hari. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ingat, niat mestilah di dalam hati, bukan lafaz di mulut. Masa yang terbaik untuk niat adalah sebelum tidur ataupun ketika sahur. Dan kita boleh mula berniat daripada masuknya waktu maghrib. Jangan tinggalkan niat. Siapa yang tak niat puasa, tak kiralah setiap hari ataupun 1 bulan, puasa dia tidak sah. Sekarang dah jelas cara niat yang betul. Jadi, share banyak-banyak video ni pada seramai mungkin umat Islam dekat bumi Malaysia ni, biar diorang tahu cara yang betul, yang tepat untuk berniat puasa di bulan Ramadan. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar Hafal.